Kemah pun boleh pindah, nampak? Okey, Assalamualaikum. Selamat berkemping kepada semua kampus di luar sana, okey? Ya, faham tak? Okey, so kita bersama-sama dengan Tari Family Outdoors. Pada kali ini kita akan pergi berkemping di sebuah jeram yang cukup best dengan tempat suasana yang sangat-sangat indah yang nyaman. Okey, so kita tap your waist di Sahom Survival Campsite. Jadi kita akan melalui jalan Lebuh Raya Utara Selatan. Jadi kita akan masuk ke Simpang Pulai dan seterusnya ke Kampar. Jadi kita pilih signboard ni, kita ikut kita ikut Kampung Sahom Cenderiang. So dia akan menuju ke Kampung Sahom Cenderiang. Dia berhampiran dengan Pos Dipang. Dulu ada berlaku sejarah Pos Dipang banjir dulu kan. Tari Family Outdoors yang baru ni. Jadi minta tolong sama-sama bagi kerjasama kan, klik like, subscribe supaya kami dapat berkolaborasi lagi, berkarya lebih banyak lagi lah untuk bagi kamu semua tengok apa yang aktiviti-aktiviti outdoors yang kami akan pergi. So kita seterusnya akan melalui jalan ke Kampung Sahom ni, di mana jalan ni kita tengok di mana signboard tadi tu tak jauh, dalam 10 minit rasanya nak ke Kampung Sahom ni. Sekarang ni dah ada Waze kan, kamu type dalam Waze di Sahom Survival Campsite. Jadi Waze tu akan bawa kita ke lokasi ni. Jadi daripada rumah kami di Kuala Lumpur ni nak ke lokasi ni dalam 2 jam lebih lah kan. Lokasi dia memang cukup best, di mana kami pilih tempat ni sebab dia banyak jeram kan. Lepas tu banyak campsite kat sini. Jeram ni dia ada laluan sungai Pos Dipang lah, laluan Dipang yang mana laluan sungai ni berkongsi dengan campsite yang lain lah. Jadi macam mana kamu tengok dekat video tadi kan, lokasi dia dengan air terjun dia dengan bentuk muka bumi dia memang best. Jadi untuk ke Sahom ni kamu akan lalu jalan macam ni lah, jalan kampung ni, mana kita akan tengok bukit bukau kan, dengan laluan suasana yang cukup indah dengan hutan kiri kanan dia sebelah dengan highway jadi kita sama-sama lah, kita akan tonton sampai habis video ni jadi kamu tengok video ni, yang mana yang tak tahu nak ke jalan ni, kamu boleh tengok video ni, di mana saya akan tunjuk jalan yang lebih mudah santai-santai sambil kita menikmati panorama anugerah ciptaan Allah ni. Jalan ni juga menghubungkan campsite yang lain lah, macam contoh Lubuk Petai. Di sebelah di Sahom tu ada satu campsite nama dia Whitestone. Atas lagi ada COC. Jadi laluan ni kita akan melalui jalan kampung, di mana laluan-laluan kecil ni kita akan perhatikan kiri kanan pokok getah. Di dusun ni. Suka tak? Suka apa dia jadi dulu? Jadi suka tak? Kamu tengok kan, anak beranak semua bukan main bersemangat lagi, bentang apa ground sheet, teman pun pelan-pelan river kereta, sambil-sambil menghayati keadaan sekeliling.
pada ketika ni memang tak ramai kampus lah. Cuma termasuk kami ni ada 2 kampus, 2 kampus, 2 kemah yang ada pacak sini. Jadi kamu tengok dia punya kawasan, dia punya suasana dia dengan penuh kelapa sawit macam ni yang cukup mendamaikan lah. Kita boleh lepas setup. Alhamdulillah kita boleh lepas setup. Check bubu pun ada. Patut saya siap letak bubu. Saya cakap kat dia, ni bang bubu. Oh, dia pun angguk-angguk macam tu. Tapi dah siap dah. Boleh saya pasang lah. Memang betul tepi sungai. Dia pun tunjuk kemah nombor 5. Kemah nombor 5 sini kan. Macam mana bang? Cerita dia kita udah salah tempat yo. Udah kemah kena buka balik. Udah salah. Ini White Rock. Kami order tu dekat Sahur Survivor Everything tu belah sana tu sana. Tapi sungai yang sama. Udah kena roboh balik. Bukannya rumah saya pindah nampak. Kemah pun boleh pindah nampak. Kemah pun boleh pindah. Kita salah. Ini dekat White Rock. Patutnya kemah betul tu dekat di Sahur Survivor Adventure Camp tu kat sana. Campsite. Aduh. Tak boleh pandai dia angkat sebab dia orang kongsi satu sungai ni.
tengok kan. Masing-masing tu apa, pacak kemah tu pakai kain apa semua ada. Sebab dia orang baru balik cuti di pondok. Dia budak pondok memang pakai kain kan. Jadi kamu tengok kan, masing-masing pun wah, bukan main riang lagi kan. Tu teman tu bukan main excited lagi. Tak tahu kan yang kemah tu kita dah pacak kat salah tempat.